Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Yusriza Yusuf. Okay guys, pagi ni aku ada program majlis perkahwinan perkahwinan anak buah aku di Redang Panjang selama. Okay, so hari inilah harinya dan kita menginap di homestay ni. Okay, so kebanyakannya daripada kita tengah bersiap lagi dalam rumah tu. Tengah bersiap So aku awal pagi lagi aku dah siap. Okay, dengan pakaian baju Melayu. So aku hari ni ditugaskan untuk merekod acara majlis ni lah. Okay, sekejap lagi aku akan jadi juru kamera di majlis tersebut. Okay guys, sebelum tu jom kita tinjau dulu kawasan AOB Homestay ni So AOB Homestay ni dia mempunyai ruang yang agak luas Dia punya laman sebelah tu ada kedai, ada gudang bandel sebelah sana ada gudang bandel tu gudang dia. So ruangan depan dia dihiasi dengan pokok-pokok ni lah. Ni ada pokok apa ni? Pokok nanas semua ada kat sini. Okey. Jom kita tengok di ruangan belakang Ruangan belakang. Okey, ni ruangan belakang dia AOB Homestay Redang Panjang. Oh, ada pokok pandan Ada pokok pandan kat belakang ni, besar-besar pokok pandan dia. Okey. Oh, ni pokok serai ada, pokok cili pun ada. Okey. So kawasan dia agak luas guys Boleh buat macam acara keramaian jugalah dekat luar ni. Ini semua kawasan dia Oh, gudang. Okey, bandel ni memang dia punya owner lah. Owner homestay ni. Okey. Ni ada pondok di sini. So inilah kawasan dia. Kita boleh tengok keseluruhan kawasan AOB Homestay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Silakan. Silakan. Saya cameraman di sini. Ketibaan keluarga sebelah laki-laki pada pagi itu tepat seperti yang dijadualkan. Okey guys, pagi ni kita ada majlis nikah dulu Aku difahamkan ada majlis nikah dulu pagi ni. Segala hantaran dari kedua-dua pihak telah siap sedia untuk dipersembahkan. Syawal dah.
Okay, ini dia dari pihak lelaki pihak lelaki. Aku bye-bye tu. Aku bye-bye. Majlis dimeriahkan dengan kehadiran sanak saudara dari utara dan selatan tanah air. Siap buat ayam? InsyaAllah saya banyak merantau. Kita nikah di sini. Cari tak berapa dah. Kecil lah saya punya. Kecil lah di sana. Umur 13. 13-14 tu. Bagi kat sini kan? Ha? Mas apa dah? Ini pemberian lain. Pemberian lain. Yang makan satu lah. Majlis akad nikah pun bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifah wa aw'ada alayhi. Subhanahu wa ta'ala diberikan kelapangan masa, diberikan kesihatan tubuh badan. Mudah-mudahan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini kamu akan dipanggil sebagai pasangan suami dan isteri. Maka di sini suami dan isteri itu hendaklah memelihara kerukunan rumah tangga dengan menjaga ikatan tali perkahwinan agar ianya berkekalan dengan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan suami isteri tersebut. Dengan itu dapatlah diringkaskan tanggungjawab suami adalah seperti berikut. Pertama, suami bertanggungjawab menyediakan nafkah seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal mengikut kemampuannya. Kedua, memberikan didikan agama, mewajibkan dan mengizinkan isterinya memperolehi ilmu-ilmu tersebut dari orang lain sekiranya dia tidak mampu. Ketiga, memberikan peluang kepada isterinya untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Keempat, menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan keluarga isteri dengan cara yang saksama. Kelima, tidak menyakiti isterinya dari segi mental dan fizikal. Dan keenam, menjaga maruah diri dan isteri. Manakala tanggungjawab isteri pula ialah mentaati suami selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syarak. Kedua, berusaha mempertingkatkan keterampilan diri dari sudut fizikal dan ilmu pengetahuan. Ketiga, menghormati kedua ibu bapa mertua dan semua ahli keluarga pihak suami dan sesiapa yang disukai oleh suami. Keempat, menjaga maruah diri dan suami. Kelima, menjaga dan mendidik anak dengan sempurna dan pandai menyesuaikan diri dalam masyarakat. Dan keenam, tidak menyakiti hati suami. Kesemua tanggungjawab yang disebutkan tadi hendaklah dilaksanakan oleh mana-mana pasangan suami dan isteri. Ianya adalah satu amanah yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Akhirnya, marilah kita sama-sama memastikan bahawa diri kita dan keluarga kita
terpelihara daripada siksa neraka Allah. Allah mengingatkan kita dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Insyaallah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kena lupa nama. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya panggil nama kamu, kamu jawab ya saya lah Saidina. Baik. Mama minta izin lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Amirul bin Syahmi. Saya. Uzawijuka bima amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Aku nikahkan akan dikau dan aku kahwinkan akan dikau dengan Izwin Hanis binti Ahmad yang telah berwakil wali bapa kandungnya akan daku dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai. Aku terima nikahnya Izwin Hanis binti Ahmad dengan mas kahwin 1 dinar tunai. Sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sebelum kita bersurai, pengantin laki-laki dikehendaki melafazkan ta'liq. Kamu baca bagi kuatlah bagi isteri kamu dengar lah. Menasab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kamu sampai bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Amirul bin Syahmi dengan ini bertaklid bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Izwin Hanis binti Ahmad selama 4 bulan qamariyah berturut-turut atau lebih, sama ada dengan sengaja atau dengan paksa, atau jika saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan qamariyah berturut-turut atau lebih sedangkan dia taat kepada saya, atau jika saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, atau menyebabkan penganiayaan atau sebarang darar syari'i, dan kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi hakim syari'i dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima RM10 bagi pihak saya, maka pada ketika itu tertalak dia dengan talak khulu. Baik, faham no? Alhamdulillah, kalau faham dah isteri.
barulah nikah semula. Maknanya dia tak boleh rujuk lah dalam tempoh iddah tu maksudnya. Okey. Anda faham? So tak apa dah. Ada nak ucap apa? Nanti selepas 2 minggu biasanya lewat lah. Mana hari ni tengah bulan Paraya lah. Paraya kamu pergi ke pejabat agama selama, kamu pergi ambil sijil. Nah, bawa benda ni lah untuk ambil sijil tu. Sijil nikahnya. Ya. Ini bukan ya. InsyaAllah. Okey guys, ini catering punya barang sudah sampai Wih, dekatnya. Hei, ini rakam ni siapa? Lagu ni. Ada apa? Masuk YouTube kau tahu ah? Ada. Tak ada.
Kaki tak nampak. Jenuh Iman tu. Mak Uda tolong buat lawak. 1, 2, gelap. Comel. Ya Allah, Min. Pusing macam. Jom. Kita nak. Main masuk. Kak Ngah. Okey, nak Imam. Ya, masuk. Masuk. Dekat muka. Muka ke dalam. Lebar. Kelai. di lot 6493 tanggal Sabtu 24 Mei. Mungkin juga hari ini ada yang sambut ulang tahun kelahiran. Mungkin juga hari ini ada yang sambut ulang tahun perkahwinan. Ya, terus serta terus bergandeng bahu, tolong menolong, bantu membantu dalam melancarkan lagi gerak kerja ini. Usaha untuk memberi yang sampai. Terima kasih Bang Had. Terima kasih fotografer yang sentiasa mencari angle yang terbaik dalam mengabadikan gambar kenangan terindah hari ini pastinya. Okey, alhamdulillah dan juga kemarin juga di kaunter sajian ini tersedia untuk anda dapatkannya, dan yang ini boleh kita mulakan saja. Okey, jemput persilakan khasnya. Saya di kaunter kuih lemang, bubur, persiapan terakhir ikut selamat menjamu selera. Nikmatilah seadanya sambil jangan dilupa.
kicap daging, kita ada kicap lemak, kita ada dengan masak kicap kambing ni ha. Baik dari sajian catering untuk Azami Pantai pasangan Raja Sari. Kita meraihkan Perak betul. Yang jumpa bang, selamat datang. Assalamualaikum. Baik suasana ini ke Tanah Suci mengerjakan ibadah haji tahun ini. Semuanya selamat, diberi kesihatan yang terbaik. Itu bom kedatangan, bom kedatangan. Oi, ada satu pula kecil kat sini. Man, kau nak ambil kat sana kan? Kainnya bijak. Bukan koma. Ni, susu je.
Tak apalah, boleh top sikit. Dek, tu. Ui, dia tak nak tengok. Dah tahu. Akan hidupkan malam yang lain lagi 2-3 lagu lagi dalam KS ni. Dari sekarang tabuk boleh hashtag akan cari dekat FB. Ada lagi lagu-lagu layan dulu. Okey. Allah Siapa yang kecil-kecil duduk bawah kan? Bahasa khabar tunggu sebentar lagi nak. Berehat 5 minit. Terima kasih. Yang menjamu saya tengok-tengok juga ada juga saja yang ini jika kita pilih di depan. Ada kuih lain untuk tidak juga. Boleh lah banyak duit. Pak Noh main lah ramai-ramai bila mak. Dasu main dasu.
Okey guys, waktu sekarang pukul Okey, sampai 7 kita 1.24 Silakan. So orang masih ramai lagi datang. Pengantin baru sampai guys Lagu apa saya tabak ni main. Ini kumpulan kompang pantai besar guys Kumpulan kompang pantai besar, namanya Selera Tabak. Pandai pandai senyum. Pandai dia dah. Kamera memang dia suka sangat lah. Tak apa. Apa, memang kita akan ambil dia. Okey, 1, 2, 3. Okey guys, waktu sekarang menunjukkan pukul 1.40 dan suasana di majlis masih lagi kelihatan seolah-olah macam tak berhenti Macam tak berhenti. Dihadiri oleh tetamu, tak putus. Okey. So aku mungkin akan stop aku punya rakaman di sini. Okey, boleh dikatakan hampir semualah, semua sanak saudara semua aku dah rakam. Okey, so ini saja guys daripada aku. Sekian saja, sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.